Cabaran pertama yang komuniti dekat Taman Cendana akan lalui tentang masalah ni lah, keuangan untuk beli baju raya, keperluan raya. Kebanyakan komuniti kat sini semua B40. Jadi yang asnaf ke yang B40 tu kita akan bantulah, seboleh-bolehnya kita akan bantu. Walau macam mana pun kita akan usahakan bantu diorang dapat juga. Dapat meringankan beban. Tak semestinya baju tu untuk anak-anak, untuk mak, untuk ayah. Jadi ada yang dapat sedondon baju tu. Cantik. Memang cantik. Baju tu memang cantik. Dan terima kasih banyaklah daripada Yayasan Johor Corp. Banyak jugalah membantu komuniti Taman Cendana. Walaupun diorang susah, diorang tak memilih. Diorang ambil juga pakaian tu. Memang pakaian yang Yayasan Johor Corp bagi ni pun cantik-cantik lagi kan. Harapan kami kalau boleh nak menyumbang diteruskan lagi macam ni Free Market Johor. Kami amat alu-alukan lah. Dan terima kasih banyak-banyaklah kepada Yayasan Johor Corp kerana sudi datang ke Taman Cendana lah.